dibawakan oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak kunjung sampai sana. Sekarang ni kita nak hantar adik aku sekolah. Cepat-cepat. Naik, cepat. Go. Okay. Hi guys, Assalamualaikum dan hi guys, welcome back to my channel. Ni lah last minute kerja gila guys. Aku keluar seorang-seorang lagi, so kita take time. Maksudnya macam kita healing seorang-seorang, pergi jalan seorang-seorang sebab dah gaji OT. So kita healing lah, hilangkan stres sebab akhir-akhir ni aku sangat-sangat down. Memang banyak kali putus asa, aku tak tahu kenapa aku macam tu. So hari ni kita nak pergi jalan-jalan. Satu hari berjalan-jalan. So mak aku tak tahu pun aku jalan-jalan ni. Aku naik motor kesayangan saya. Boom 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 guys. Dekat je, dekat sini. Tak ada dekat sangat. Boleh lah. So korang tengok lah video ni sampai habis. Okey, tadi aku baru hantar adik aku sekolah. Sebab hari ni aku cuti, aku nak hantar adik aku sekolah sebab bapak aku kerja. So aku dah beli makanan semua dah ni. Untuk aku dah siap-siap. Kita let's go. Bye. Kita stay tune. Kita dah sampai guys. Oh my god, aku barat dulu. Tada. Tengok. Kita dah sampai. Aku nak pergi tandas guys. Kita dah sampai tempat mall. Aku tak tahu ni mall apa, tapi kat sini ada banyak makanan lah. Kita healing lah. Aku tak tahu lah kat sini ada wayang apa. Aku cuba cari juga. Ada wayang ke tak kat sini. Tapi dia ada mixwear. Dia ada mixwear. Dia ada macam-macam lah. Sekejap guys. Kita dah sampai dekat mall. Mall berdekatan dengan jalan kebun. Aku tak tahu dia dah masuk ke jalan kebun ke apa benda ni. Macam nak cakap dekat Kelang Dia dah masuk Kelang aku rasa. Dia bukan jalan kebun. Aku tak tahu lah apa ada kat sini. Tapi sunyi lah. Tapi banyak baju cantik-cantik. Wah, pandai ais. Oh my god.
Okay, kita tengok-tengok lah. Kita jalan-jalan kat sini. Apa jadi? Wah, panda ais guys. Seriously, ada panda ais. Panda ais kat sini ada. Sini besar tapi tak ramai orang. Nanti tak ramai sebab ikut. Wah. Apa nak kat mana? Berada di mall. Okey, aku dari tadi mall. Aku nak sedang mencari tempat guys. Tak tahu kat mana tempat tu. Aku nak cari apa ni, nak tengok cerita tapi tak jumpa lagi. So, tengoklah. Kat mana? Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven. Sekarang ni aku rasa macam nak masuk rumah ni, tapi pada waktu yang sama aku seorang-seorang. So aku jadi takut main rumah itu terus sebab tak ada macam main. Tadi baru aku lihat. Please. Okay. Wait, huh? Okay. Tengok dia bagi ni guys. Ya. Aku takut. Tak ada zombie kan? Ya Allah, ke mana ke? Ada bunyi dah. Oh my god. Boleh. Macam mana ni? Sesuatu tu. Ya Allah. Seram betul. Banyak kan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Allah. Ada orang ke? Takut.
Okay, saya saja yang Arabi. Okay. Ada lagi seram ke? Macam mana kenal ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nak lalu? Mana saya nak lalu? Sini. Terima kasih. Guys. Tak banyak orang ke apa? Ini ni. Lamanya. Mana aku nak lalu ni? Tak nampak. Panjanglah pula aku rasa. Awak tu mati kerja aku. Sorry. Okay. Mana laluan ni? Laluan ni. Nate beruk. Oh my god.